Sebanyak 8 notis kompaun dikeluarkan terhadap 5 kontraktor pembinaan dalam operasi korekan jalan awam Siri 6 2026 di beberapa kawasan di Ibu Negara pada 24 April lalu. Dalam hantaran di Facebook, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berkata tindakan saman dikeluarkan susulan kontraktor terbabit gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kompaun itu melibatkan kesalahan yang dibuat di 6 lokasi pemeriksaan seperti kawasan Jalan Duta Mas, Jalan Pil, Lebuh Raya Bukit Jalil dan Persiaran Mewah Bandar Tun Razak. Jelasnya hasil operasi terbabit satu kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pengangkutan Bahan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL 1997 dikeluarkan. Selain itu, 7 notis kompaun di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 turut dikeluarkan. Antara kesalahan yang dikesan adalah tidak meletakkan lampu blinker jalan, tiada pengawal lalu lintas waktu kerja-kerja kontraktor dilaksanakan hingga kerosakan siar jalan kaki. Malah mereka menutup laluan jalan tanpa kebenaran, mengangkut bahan binaan menggunakan lori tiada permit dan menjadikan laluan jalan awam kotor serta lain-lain kesalahan awam. DBKL turut memaklumkan pemantauan serta pemeriksaan dijalankan bagi melihat kontraktor berkenaan melaksanakan tugas. Ia membabitkan mereka yang membuat penyelenggaraan berkaitan pemasangan paip, penyurapan jalan, pembaikan saluran longkang, turut terlibat kerja-kerja utiliti seperti pemasangan atau penyelenggaraan bekalan air, elektrik atau talian telekomunikasi yang gagal mematuhi syarat serta kelulusan kerja di tapak operasi. Operasi yang bermula pada jam 11 malam pada Jumaat dan berakhir sekitar jam 3.30 pagi semalam di kawasan Tumpuan.